Ini bukti kenapa anda boleh percaya kami untuk uruskan badal haji. Sebab anda sendiri boleh datang bersemuka dengan kami. Syarikat kami Ma'had Tahzib Global Service berpengalaman menguruskan badal haji sejak tahun 2019 hingga kini dengan pasukan kami yang berada di Mekah bagi memastikan ibadah dilaksanakan mengikut syariat sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi, yang pertama, urusan secara bersemuka dan akad yang jelas. Untuk urusan badal haji, anda boleh datang sendiri ke pejabat kami di Setia Alam. Segala urusan dibuat secara bersemuka, siap dengan akad yang jelas dan telus, serta borang yang lengkap dengan maklumat anda dan arwah yang diupahkan. Yang kedua, boleh semak kewujudan kami sendiri. Kalau anda nak pastikan kewujudan kami, anda cuma perlu cari Ma'had Tahzib Global Service di Google ataupun Google Map beserta lokasi pejabat kami. InsyaAllah, alamat dan lokasi pejabat akan terpapar dengan jelas, jadi tak ada apa yang perlu diragukan dari sudut kewujudan dan operasi kami. Yang ketiga, pengambilan sijil badal haji. Apabila sijil badal haji anda telah siap, anda juga boleh datang sendiri ke pejabat kami untuk mengambilnya jika anda mahu urusan dibuat secara terus berdepan. Dan anda juga boleh mengambil 10 hadiah daripada kami untuk pewaris. Dan anda juga boleh mendapatkan air zam-zam dengan ukuran 5 liter daripada kami. Yang keempat, pengalaman sejak 2019 dan pasukan di Mekah. Dengan pengalaman pengurusan badal haji sejak 2019 serta pasukan kami yang berada di Mekah, kami lebih arif dalam memastikan setiap ibadah badal haji yang dilaksanakan mengikut syariat dengan sebaiknya insya-Allah. Yang kelima, niat utama kami adalah untuk membantu seramai mungkin umat Islam menunaikan badal haji dengan lebih mudah dan juga tidak membebankan, terutama bagi waris yang ingin menghadiahkan pahala haji kepada arwah yang tersayang. Kalau bukan ada pihak yang memudahkan urusan badal haji untuk anda, siapa lagi? Jadi, jika anda berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan badal haji yang kami tawarkan, anda boleh terus WhatsApp kami. InsyaAllah, kami sedia membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.